Pada 1 Januari 2025, 100 gram bernilai cuma RM40,900. Hari ini, 17 Mac 2025, 100 gram yang sama telah bernilai RM46,400. Kenaikan harga emas sebanyak RM5,500 dengan peratusan kenaikan sebanyak 13.45% dalam masa hampir 3 bulan sahaja. Harga emas tak menunggu sesiapa, beruntung bagi tuan-puan yang telah bermula. Terus konsisten menabung emas di akaun Emasget Public Gold mengikut bajet serendah RM100 ke atas. Bagi yang masih belum bermula, jangan terus mengkaji tetapi perlu bermula. Barulah kita akan faham mengapa perlunya kita menjadikan emas sebagai pelindung kekayaan. Emas tidak menjanjikan kita cepat kaya, tetapi emas melindungi kita dari jatuh miskin secara tiba-tiba. Yang mana nak ada sebahagian simpanan dalam bentuk aset emas begini, boleh klik link di bio Safiah Sofian, saya bantu sebaiknya. Pada 1 Januari 2025, 100 gram bernilai cuma RM40,900. Hari ini, 17 Mac 2025, 100 gram yang sama telah bernilai RM46,400. Kenaikan harga emas sebanyak RM5,500 dengan peratusan kenaikan sebanyak 13.45% dalam masa hampir 3 bulan sahaja. Harga emas tak menunggu sesiapa, beruntung bagi tuan-puan yang telah bermula. Terus konsisten menabung emas di akaun Emasget Public Gold mengikut bajet serendah RM100 ke atas. Bagi yang masih belum bermula, jangan terus mengkaji tetapi perlu bermula. Barulah kita akan faham mengapa perlunya kita menjadikan emas sebagai pelindung kekayaan. Emas tidak menjanjikan kita cepat kaya, tetapi emas melindungi kita dari jatuh miskin secara tiba-tiba. Yang mana nak ada sebahagian simpanan dalam bentuk aset emas begini, boleh klik link di bio Safiah Sofian, saya bantu sebaiknya.